Bayangkan satu pagi yang sunyi, tiba-tiba siren berbunyi. Malaysia diserang. Bukan filem, ini realiti. Soalan paling besar, siapa yang akan datang bantu kita? Atau kita terpaksa lawan sendiri? Malaysia bukan negara besar, tapi kita ada nilai strategik yang sangat penting dari Selat Melaka ke Laut China Selatan. Kita jadi laluan dagang utama dunia. Tapi adakah semua ni cukup untuk buat negara luar datang selamatkan kita? Kita kena faham satu perkara penting dalam dunia sekarang. Tak ada negara yang benar-benar selamat melainkan dia kuat atau ada pakatan kukuh. Malaysia tak ada pakatan ketenteraan macam NATO. ASEAN, ya, kita ada. Tapi ASEAN tak ada syarat wajib bantu kalau ahli diserang. Contohnya, kalau Thailand kena serang, tak semestinya Malaysia akan turun bantu. Begitu juga sebaliknya. Semua hanya berdasarkan perbincangan, bukan kewajiban. Jadi kalau kita kena serang, contohnya oleh kuasa besar yang agresif, kita tak boleh jangka semua jiran akan campur tangan. Apa yang ada pada kita? Hubungan baik dengan semua. Tiada musuh terbuka. Ekonomi yang sederhana. Tentera yang berdisiplin. Tapi kekuatan kita bukan untuk peperangan besar-besaran. Kalau Malaysia diserang, kita ada 3 kemungkinan bantuan. Pertama, negara jiran seperti Indonesia, Singapura dan Thailand. Tapi adakah mereka akan bantu? Belum tentu. Indonesia, walaupun kita serumpun, tetap akan utamakan keselamatan negaranya dulu. Thailand pula neutral dalam banyak hal. Singapura, mereka lebih cenderung jaga kepentingan sendiri. Lagipun, mereka ada perjanjian pertahanan khas dengan NOK dan Australia, bukan kita. Kedua, kita harapkan negara-negara kuasa besar yang pernah ada hubungan pertahanan dengan kita, contoh Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, Jepun. Tapi bantuan mereka bergantung kepada kepentingan strategik mereka di Malaysia. Kalau mereka rasa Selat Melaka dalam bahaya dan akan ganggu ekonomi dunia, barulah mereka mungkin bertindak. Kalau tidak, kita ditinggalkan sendiri. Ketiga, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tapi sejarah telah tunjuk bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu datang lambat. Lihat apa yang berlaku di Syria, Palestin, Ukraine. Kecuali ada kuasa veto yang setuju, tiada tindakan ketenteraan segera boleh dibuat. Malaysia mungkin hanya terpaksa bergantung pada kekuatan sendiri. Sekarang mari kita lihat siapa yang mungkin menjadi musuh jika Malaysia diserang. Bukan nak tuduh sesiapa, tapi realitinya, ancaman hari ini bukan lagi tentera pakai uniform tapi penggodam antarabangsa cyber attack. Sindiket warga asing yang perlahan-lahan kuasai ekonomi kita. Pengaruh luar melalui media sosial dan politik wang. Namun dalam senario West Case ada 3 potensi. Pertama, negara luar yang mahu kuasai Selat Melaka kerana selat ini laluan strategik perkapalan dunia. 2. Kuasa besar yang mahu menubuhkan pangkalan ketenteraan di Asia Tenggara. 3. Negara yang mahu melemahkan ekonomi. Malaysia melalui perang proksi. Tanpa perlu hantar tentera pun. Kalau serangan fizikal benar-benar berlaku, bandar utama seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Pelabuhan Klang dan Johor Bahru adalah sasaran utama. Sebab apa? Pusat pentadbiran, pusat logistik dan ekonomi, kawasan strategik berdekatan laluan antarabangsa, dan dalam serangan moden drone, peluru berpandu, senjata kimia atau siber boleh menyerang bila-bila masa tanpa amaran. Malaysia ada pertahanan? Ya, tapi cukup ke? Jadi soalan besar sekarang, siapa yang akan bantu Malaysia kalau kita benar-benar diserang? Jawapan paling logik, ASEAN. Negara sahabat seperti Turki, Pakistan. Tapi realitinya, tiada perjanjian ketenteraan rasmi yang mengikat negara-negara ASEAN untuk saling bantu secara ketenteraan seperti NATO. ASEAN lebih kepada diplomasi dan rundingan, bukan peperangan. Turki dan Pakistan mungkin antara negara yang akan hulu bantuan kerana hubungan erat dari segi agama, sejarah dan ketenteraan. Tapi logistik dan jarak tetap jadi halangan. Organisasi Kerjasama Islam? Setakat ini, OIC lebih kuat pada kertas dan kenyataan, bukan di medan tempur. Amerika Syarikat, Jepun, Australia, mereka hanya akan bantu jika Malaysia penting untuk kepentingan geopolitik mereka. Contohnya jika konflik ini mengancam Selat Melaka, barulah mereka masuk campur. Dan kalau benar berlaku, bantuan bukan serta-merta.
Sebab itu, Malaysia perlu berdikari dari awal. Jangan tunggu abang besar datang tolong baru nak bertindak. Sekarang mari kita bayangkan, jika Malaysia diserang dari udara, lapangan terbang lumpuh, sistem komunikasi terganggu, apakah langkah kecemasan negara? Pertama, atom akan digerakkan sepenuhnya. Tentera udara Malaysia akan cuba pertahankan ruang langit. Tentera darat akan lindungi kawasan strategik. Polis akan bantu kawal orang awam, elak panik dan rusuhan. Kedua, proklamasi darurat akan diumumkan. Semua siaran televisyen, radio akan dikawal oleh kerajaan. Media sosial mungkin disekat atau dikawal ketat. Ketiga, tempat pelindungan kecemasan dibuka. Stadium, sekolah, masjid akan dijadikan tempat selamat. Rakyat akan diarahkan berpindah jika kawasan mereka jadi sasaran. Keempat, Malaysia akan aktifkan bantuan antarabangsa. Hubungi negara sahabat untuk sokongan ketenteraan, bekalan perubatan dan pelarian. Tapi semuanya ini bergantung kepada kecekapan kepimpinan, kesatuan rakyat dan kesiapsiagaan awal. Kalau rakyat panik atau mula berbalah, sesama sendiri itu yang akan mempercepatkan kejatuhan kita. Sekarang timbul persoalan besar. Adakah negara luar akan bantu Malaysia jika kita diserang? Jawapannya ya dan tidak. Bergantung kepada kepentingan strategik. Hubungan diplomatik dan perjanjian pertahanan sedia ada. ASEAN, walaupun ada semangat kejiranan, ASEAN bukan pakatan pertahanan. Tiada negara ASEAN yang wajib bantu secara ketenteraan. Namun, negara seperti Indonesia, Brunei atau Thailand mungkin beri sokongan moral atau bantuan kemanusiaan. Amerika Syarikat Malaysia bukan sekutu rasmi NATO, tapi Amerika Syarikat ada hubungan ketenteraan, latihan bersama dengan Malaysia. Jika Amerika Syarikat nampak ancaman itu boleh jejaskan kestabilan Asia Tenggara, mereka mungkin campur tangan. China, Rusia, mereka lebih berhati-hati. China ada pengaruh ekonomi di Malaysia, tapi tidak semestinya akan bantu jika Malaysia diserang oleh negara sekutu mereka. Rusia pula tidak banyak hubungan ketenteraan aktif dengan kita. United Kingdom, Commonwealth, Malaysia pernah di bawah naungan British. Walaupun hubungan sejarah kuat, tiada obligasi ketenteraan rasmi untuk bantu kita sekarang. Jadi, jangan terlalu berharap pada bantuan luar. Pertahanan negara bermula dari rakyatnya sendiri. Dalam situasi perang, bukan saja tentera yang penting, tapi juga rakyat. Kita pernah lihat bagaimana rakyat Palestin, Ukraine, Iraq dan Afghanistan bangkit mempertahankan tanah air mereka walaupun hanya dengan semangat. Di Malaysia, siapa yang akan bangkit kalau negara diserang? Tentera kita, ya. Polis, ya. Tapi rakyat biasa pun mesti bersedia. Tapi realitinya, ramai rakyat kita masih tak tahu nak buat apa kalau berlaku serangan. Di mana pusat perlindungan? Apa isyarat kecemasan negara? Bagaimana nak bantu pasukan keselamatan? Inilah kelemahan paling besar. Kita terlalu selesa, terlalu bergantung, tapi ancaman tak akan tunggu kita bersedia. Dalam peperangan moden, serangan tak semestinya guna peluru. Kadangkala ia datang dalam bentuk serangan siber, sabotaj ekonomi, propaganda luar untuk pecah belahkan rakyat. Jadi, kalau kita diserang, adakah rakyat Malaysia cukup kuat untuk hadapi semua itu? Tapi ada satu lagi persoalan penting. Siapa negara luar yang akan benar-benar bantu Malaysia jika kita diserang? Mungkin ramai fikir, Amerika akan tolong kita sebab mereka anti penjajahan. China mungkin bantu sebab ada pelaburan besar di Malaysia. Negara Islam macam Arab Saudi atau Turki pasti bantu. Tapi realitinya, dalam politik antarabangsa, tak ada istilah sahabat sejati. Yang ada hanyalah kepentingan. Setiap negara hanya akan bantu jika mereka ada sebab strategik atau keuntungan jangka panjang. Contohnya, Amerika bantu Ukraine bukan sebab simpati, tapi untuk melemahkan Rusia. China bantu negara-negara Afrika bukan sekadar baik hati, tapi untuk kuasa dan sumber. Jadi, jika Malaysia diserang oleh kuasa besar, adakah negara luar akan bantu kita jika mereka tak untung apa-apa? Kita tak boleh terlalu bergantung. Kita kena ada kekuatan sendiri dari segi ketenteraan, ekonomi dan perpaduan rakyat. Kalau negara lain bantu, itu bonus. Tapi kalau tak ada siapa bantu, kita tetap kena pertahankan tanah kita. Tapi, dalam sejarah kita, pernah tak Malaysia alami ancaman sebenar dari luar?
Ya, kita pernah. Kita pernah diceroboh, dihina, dipelekehkan. Zaman penjajahan British, tanah air kita dirampas. Zaman Jepun, rakyat kita diseksa. Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963. Kita diserang dengan senjata dan sabotaj. Tapi ketika itu, kita bangkit. Askar Melayu, polis hutan, pasukan gerila, semua bersatu. Dengan senjata yang tak sehebat negara besar, tapi dengan semangat yang tak pernah pudar. Hari ini, ancaman mungkin datang dalam bentuk lain. Cyber attack, perang psikologi, provokasi ekonomi, dan musuh-musuh hari ini bukan lagi pakai seragam. Mereka mungkin datang sebagai pelabur, pekerja asing atau rakan dagang. Sebab itu, kesiapsiagaan nasional mesti ditingkatkan. Bukan sekadar beli jet pejuang atau kapal selam, tapi rakyat pun kena celik minda. Tapi Malaysia bukan bersendirian. Kita bukan negara yang terpencil atau lemah. Walaupun kita bukan kuasa besar, kita ada nilai strategik yang tinggi. Malaysia berada di Selat Melaka, laluan perdagangan penting dunia. Siapa yang kuasai Selat Melaka, dia kuasai ekonomi Asia Tenggara. Kita juga dikenali sebagai negara neutral, tak menyebelahi mana-mana blok besar secara ekstrem. Inilah kelebihan kita kawan kepada semua, musuh kepada tiada. Kalau Malaysia diserang, negara-negara ASEAN seperti Brunei, Indonesia dan Thailand mungkin akan bantu secara diplomatik. Tapi bantuan ketenteraan sukar diramal sebab setiap negara ada polisi mereka sendiri. Namun ada dua kuasa besar yang mungkin tak sangka akan beri perhatian. China kerana pelaburan mereka besar di Malaysia. Amerika kerana mereka mahu kekalkan pengaruh di rantau ini. Tapi awas, bantuan bukan selalu percuma. Di sebalik bantuan, ada kepentingan tersembunyi. Kadang-kadang, lebih bahaya dari musuh yang menyerang. Satu lagi perkara penting, rakyat Malaysia sendiri. Kalau negara diserang, siapa sebenarnya akan pertahankan tanah air? Bukan semata-mata tentera, tapi seluruh rakyat, termasuk anak muda, bekas tentera dan mereka yang cintakan negara. Malaysia mempunyai rela, askar wataniah pertahanan awam, dan juga GU yang aktif dalam krisis kemanusiaan. Jika berlaku darurat, mereka ini akan menjadi benteng pertahanan kedua. Tapi paling utama, semangat perpaduan rakyat. Jika semua kaum bersatu Melayu, Cina, India, orang asli dan etnik Sabah Sarawak, Malaysia akan jadi negara yang mustahil ditakluk. Ingat sejarah, Jepun pernah menjajah, British pernah menawan. Tapi semangat pejuang dan rakyat Malaysia tetap membina semula negara ini. Dan jika diuji semula, adakah kita semua bersedia? Sekarang kita bayangkan satu senario realistik, bukan fantasi filem perang. Siapa sebenarnya yang mungkin jadi penyerang? Dan siapa yang akan jadi sekutu atau penentang? Senario penyerang, kuasa besar atau negara jiran, China. Isu Laut China Selatan masih panas. Jika China mahu dominasi penuh kawasan itu, Malaysia jadi salah satu penghalang. Dalam senario ini, China mungkin menyerang secara taktikal. Bukan serangan darat besar-besaran tapi serangan ke atas pangkalan, aset maritim atau pulau-pulau kecil. Negara jiran bermasalah. Walaupun nampak mustahil, konflik sempadan, provokasi politik, atau perebutan sumber seperti air dan minyak boleh mencetuskan konflik dengan negara jiran tertentu. Siapa sekutu Malaysia dalam perang ini? Indonesia. Walaupun pernah ada isu konfrontasi dahulu, hubungan sekarang sangat erat. Indonesia berkemungkinan besar akan menyokong Malaysia secara moral dan diplomatik dan mungkin beri bantuan sokongan. Brunei hampir pasti akan berpihak kepada Malaysia secara rasmi, lebih-lebih lagi dari sudut Islam dan politik serantau. Turki aktif dalam isu dunia Islam jika Malaysia diserang oleh kuasa besar. Turki mungkin beri sokongan diplomatik dan ketenteraan ringan, seperti drone atau sistem pertahanan. Pakistan juga mungkin menyokong Malaysia, terutamanya jika lawan adalah musuh bersama dunia Islam atau sekutu Amerika, negara yang mungkin berkecuali atau diam. Singapura bergantung kepada siapa yang menyerang. Biasanya akan berkecuali secara rasmi, tapi bersedia lindungi kepentingan sendiri. Thailand tidak akan campur tangan secara ketenteraan, tapi mungkin beri ruang logistik jika diarahkan oleh kuasa besar. Vietnam, Filipina fokus kepada isu sendiri, mungkin tidak bantu secara langsung. Kesimpulan bahagian 14. Jika Malaysia diserang,
kita tidak kesorangan, tapi bantuan bergantung kepada siapa yang menyerang dan apa manfaat politik kepada negara lain. Perang moden bukan hanya peluru, tapi juga perang diplomasi, sekatan ekonomi dan sokongan awam antarabangsa. Sekarang kita masuk ke topik paling penting dan paling ditakuti, kuasa ketenteraan Malaysia sendiri. Kalau Malaysia diserang, kita ada apa sebenarnya? Cukupkah untuk lawan kuasa besar atau pertahankan diri dalam masa kritikal? Tentera Darat Malaysia, kekuatan anggaran, JABS 80,000 anggota aktif. Ada beberapa regimen elit termasuk Gerak Khas, pasukan komando yang pernah dihantar ke Lubnan, Bosnia. Pasukan Khas Udara Paskal Peka dalam sabotaj, penyelamat. Regimen Artileri Diraja Pakar dalam serangan jarak jauh. Tapi realitinya, jumlah peralatan berat terhad. Tank tempur utama hanya dalam ratusan unit. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Jet utama, Lukoisu 30 Merc dan Berhok masih menanti pengganti jet Merc yang sudah usang. Pesawat radar, pengawasan, UAS dan Walk drone pengintip masih bergantung kepada jumlah kecil jet tempur dan tidak setanding kuasa besar serantau. Kelebihan, juruterbang Malaysia diiktiraf antara terbaik ASEAN kerana latihan bersama negara maju. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Ada beberapa kapal selam Skotni, kapal frigat dan korvet, tetapi banyak kapal masih model lama. Bergantung kepada 5 pangkalan utama termasuk di Lumut dan Sabah. Kelemahan, lautan luas. Sukar untuk kawal keseluruhan perairan jika berlaku serangan serentak. Sistem pertahanan negara. Malaysia tidak ada sistem peluru berpandu jarak jauh seperti negara besar. Bergantung pada sistem radar, drone, pertahanan udara jarak dekat. Tiada senjata nuklear atau satelit ketenteraan sendiri. Realiti pertahanan. Malaysia boleh bertahan pada fasa awal serangan, tetapi jika diserang bertubi-tubi oleh negara besar dan jika bantuan luar lambat masuk, Malaysia mungkin sukar bertahan lama secara solo. Kesimpulan bahagian 15. Tentera Malaysia berdisiplin dan berpengalaman, tapi dari segi kuantiti, teknologi, masih perlukan peningkatan jika mahu hadapi ancaman besar. Tapi jangan lupa semangat rakyat, komando elit dan kekuatan diplomatik juga adalah senjata negara.